Pertua, Peraturan Mesyuarat 3612. Peraturan Mesyuarat 3612. Sepanggar. Ya, peraturan mesyuarat berapa? 3612. Ya, sepanggar. Silakan Yang Berhormat. Datuk Yang di-Pertua, saya bangun di sini di bawah Peraturan 3612. Pada hari ini kita telah menyaksikan satu proses pindahan perlembagaan yang dilakukan secara teratur. Saya sokong proses ini dan saya ingin dedahkan bahawa Perlembagaan Persekutuan kita merupakan dokumen penting yang perlu kita junjung. Datuk Yang di-Pertua, saya merujuk kepada jawapan daripada Menteri Keuangan berkisar kepada permohonan penjelasan saya tentang mengeluarkan Dewan sebelum ini, dan saya telah mendapat reply daripada Kementerian Keuangan. Dan berpandukan daripada jawapan Yang Berhormat Menteri Datuk Yang di-Pertua, saya telah memperoleh satu dokumen yang saya rasa agak terkejut kerana dokumen ini merupakan satu warta kerajaan yang diletakkan sebagai rahsia. Iaitu satu dokumen yang menyentuh tentang hak dan kepentingan negeri Sabah. Dan saya minta pendirian daripada ahli parlimen daripada Sabah khususnya, apabila pengwartaan ini telah dilakukan tanpa pengetahuan rakyat negeri Sabah. Dan apabila saya memeriksa pengwartaan ini di dalam laman web pengwartaan kerajaan, kami tidak memperolehi dokumen ini. Dokumen ini langsung tidak diberikan kepada pengetahuan umum. Dan apabila saya memeriksa Perlembagaan Persekutuan Datuk Yang di-Pertua, pengwartaan ini melibatkan pindahan perlembagaan di mana 40% cukai yang dipungut di Sabah sudah tidak terpakai. Tetapi pengwartaan ini apabila saya rujuk dalam perlembagaan, tidak ada langsung dipindah perlembagaan ini di dalam majlis ini. Sebab seingat saya apabila berlaku pindahan perlembagaan di dalam pindahan perlembagaan, ianya perlu dilakukan sebagaimana yang kita lakukan sebentar tadi. Tetapi apa yang berlaku, kami tidak melihat sebarang pindahan perlembagaan, dan apa yang berlaku, perompakan terhadap hak dan kepentingan Sabah telah dilakukan oleh kerajaan tanpa pengetahuan rakyat negeri Sabah. Maka dengan itu saya merujuk Kementerian Keuangan khususnya di atas perkara yang mereka telah lakukan terhadap hak dan kepentingan negeri Sabah. Dan saya bagi amaran kepada Yang Berhormat Menteri Keuangan, ini merupakan satu rompakan yang jelas telah melanggar Perlembagaan Persekutuan Negara, dan saya merujuk beliau untuk memberi penjelasan terhadap perkara ini. Terima kasih. Tuan Speaker, Kota Belud. Kota Belud atas peraturan baru saya benar. Sebutkan peraturan apa itu? 3612 bersama dengan sepanggar tadi. 2 minit. Sebab perkara ini, Tuan Speaker, adalah melibatkan Perlembagaan Persekutuan. Kita sudah bertanyakan perkara ini. Berkali-kali saya bertanya kepada Kementerian Keuangan, tetapi tidak dinyatakan. Kemudian hari ini kita dikejutkan, this is a shocking revelation, Tuan Speaker, bahawa ada warta yang dirahsiakan daripada pengetahuan umum, terutamanya orang-orang Sabah. Ini rompakan kepada orang-orang Sabah, Tuan Speaker. Jadi saya minta pembelaan. Ini bukannya kes main-main ya, perlembagaan. Tidak dinyatakan, dan hari ini kita diberi jawapan kepada YB Sepanggar. Sebab saya juga membahas tentang isu ini 112C, dan hari ini ya, a shocking revelation kepada kami, terutamanya wakil orang Sabah ini. Saya minta Tuan Speaker tolong perlembagaan ini isu perlembagaan, kita kena ada proses yang betul.